Terhegeh-hegeh lah. Nak beli ke tak nak? Ramai orang beratuk kat belakang ni. Kalau tak mampu, jangan buang masa orang lain. Kaki babi kicap sebiji 45 rm, imbas kod. Bang, abang pun beli kat kedai ni ke? Memang sedap betul. Cuma, ramai sangat orang beratur. Betul lah. Satu keluarga suka makan. Hari-hari datang beli. Memang wangi. 32 rm sebiji dapat kualiti macam ni. Berbalik sangat. Abang cakap berapa? 32 rm sebiji. Yalah. Yang baru beli tadi, betul-betul 32 rm. Kenapa ni, bang? Lau Kio, saya nak tanya sikit. Kaki babi awak ni sebenarnya berapa ringgit sebiji? Dah jadi pelanggan tetap pun masih tanya? 45 rm sebiji. Bukan awak hari-hari beli ke? Habis tu kenapa tadi budak lelaki tu beli kaki babi yang sama? Harganya 32 rm sebiji? Awak memang sengaja ketuk pelanggan tetap ke? Saya jual berapa, saya yang tentukan. Awak ni lelaki dewasa. Berkira sangat pasal beberapa ringgit tu. Kalau tak mampu, jangan makanlah. Nampak sangat kedekut. Memandangkan awak tak ikut peraturan. Jangan salahkan saya. Kalau saya ajar awak sikit. Ada sesetengah orang ni. Kalau tak ada bakat, janganlah berlagak nak berniaga. Tak tahu tempat ke? Bila dah tak seronok, lambat laun tutup kedai juga. Bang, nak makan apa-apa ke? Semua aneka rebus kami ni dibuat hari yang sama tahu. Memang segar. Betul, bang. Kaki babi kicap, usus babi rebus. Sayur-sayuran pun ada. Abang boleh rasa dulu baru beli. Kalau tak sedap, tak payah bayar. Bagi saya satu kaki babi kicap. Bang, pegang elok-elok. Saya dah tambah kuah kicap sikit. Boleh gal dengan mi kat rumah. Sedap ni. Lain kali kalau nak, beritahu awal-awal. Saya simpankan. Memandangkan Lau Kio tu tak ikut peraturan. Dan dia ketuk pelanggan tetap. Jadi saya akan bantu korang berdua. Rampas terus perniagaan dia tu. HMPH, orang yang cerewet. Di Jalan Lama Jianing ni, selain saya Lau Kio. Siapa lagi yang boleh buat kuah kicap wangi macam ni? Abang dah sampai? Hari ni nak kaki babi kicap lagi ke? Kulitnya dibakar. Kami tak suka guna air kimia mudah tu. Semua pukul 2 pagi dah bangun. Bakar satu persatu guna pistol api. Walaupun lambat sikit. Tapi kulitnya pejal. Dan uratnya kenyal. Tak ada bau hanya tu. Beberapa hari ni, saya datang beli setiap hari. Rasa dan kualiti, saya nampak sendiri. Abang, terus terang saya cakap, kami dari kampung halaman. Datang sini nak berniaga dengan kemahiran kami. Tapi tak ada orang datang. Lokasi kami tersorok. Kami pula tak pandai cakap manis. Kedai seberang tu, sikap dia teruk sangat. Tapi setiap hari ada orang beratur pula. Kami pilih bahan terbaik. Harga pun jelas. Tak tipu orang, tapi tetap tak ada orang datang. Cubalah. Kalau macam ni terus, memang tak dapat bertahanlah. Saya ada cara. Boleh buat gerai awak laku. Malah, boleh rampas semua pelanggan kedai seberang tu. Abang, betul ke ni? Betul lah. Tapi saya ada 4 syarat. Awak berdua mesti janji. Boleh terus patuhi. Baru saya berani tolong awak. Walaupun 40 syarat, kami tetap setuju. Asalkan perniagaan kami boleh maju. Kami sanggup hadapi apa saja kesusahan. Betul, betul. Pertama, sentiasa jual pada harga yang sama. Jangan ketuk pelanggan tetap. Kedua, sentiasa guna bahan segar. Jangan guna daging busuk. Ketiga, jangan curi tulang. Kekalkan mutu masakan sekarang. Keempat, sentiasa layan pelanggan dengan ikhlas. Boleh buat ke? Abang Joe, saya janji pada abang. Sepanjang hidup saya berniaga, saya akan pegang pada prinsip ini. Kalau ada satu pun saya tak buat, saya akan musnahkan jenama saya sendiri. Bungkus kain baju balik kampung. Betul. Kalau kami tak jujur, tak perlu abang cakap. Kami sendiri pun malu nak jumpa orang. Nak tukar hadiah pesta kuih bulan daripada kotak hadiah pasar raya biasa kepada aneka rebus dari Jalan Lama Jianing. Pengurus Joe. Keselamatan makanan ni bukan perkara kecil. Saya dah semak semua kelayakan. Ada rekod di Pejabat Pengurusan Jalan Lama. Sijil kesihatan lengkap. Yang paling penting, tempat ni guna kaki babi segar yang dibakar. Tak ada bahan tambahan yang bukan-bukan. Saya dah cuba makan setengah bulan. Memang boleh diperiksa. Baiklah, kalau awak jamin dan harga pun sesuai, kita ikut cakap awak. Tempah 200 set dulu. Kalau ada masalah kualiti, awak tanggungjawab. Tak ada masalah. Ini dah tertulis jelas. Setiap kumpulan barang yang dihantar kepada saya nanti, mesti kaki babi segar yang disembelih awal pagi. Kena bakar dulu buang bulu. Jangan sesekali campur pewarna terlarang dalam kuah rebus. Kalau setuju,
tanda tanganlah. Abang, sini ada tulis. Kalau sekali tangkap guna barang lama, kerjasama kita terus tamat. Betul. Ini prinsip saya. Dah tanda tangan, abang. Kalau saya Jang Yuan tak dapat buat, seumur hidup takkan sentuh dapur lagi. Pakej hadiah pesta kuih bulan firma reka bentuk. Total 200 set. Setiap set ada 2 kaki babi kicap. 2 kati aneka rebus. Esok petang hantar ke bawah pejabat kami. Saya Bang N separuh deposit dulu. 200 set? Abang, banyak betul ni. Kena berjaga beberapa malam lah kita ni. Sibuk sikit tak pe, tapi kualiti jangan turun. Rasa jangan berubah. Faham tak? Faham. Abang, jangan risau. Walaupun saya kena kerja siang malam, setiap kaki babi, saya akan kikis bulu sendiri 3 kali. 200 set? Budak-budak tak ada pengalaman ni. Berani pula ambil tempahan besar. Aku nak tengok periuk buruk korang tu. Boleh kemasa 200 set daging tak masam. Ada kereta sampah parking kat sana. Lau Kio tengok kiri kanan. Pada seseorang yang bersembunyi di bayangan. Lalu berbisik beberapa patah perkataan. Pesanan itu bagus. Tapi kadang-kadang pesanan itu juga petanda musibah. Berhenti dulu. Aduh, apa yang dia orang periksa ni? Orang muda sekarang, demi dapatkan pesanan banyak. Apa saja dia orang berani letak dalam periuk. Memang patut diperiksa betul-betul. Ketua Ma, kenapa? Kami terima aduan. Katanya, sumber kaki babi di sini tidak jelas. Di Syaki babi sembelihan haram yang tidak diperiksa. Tambahan pula, disebabkan pesanan di sini tiba-tiba meningkat. Kebersihan samil ada mencapai piawaian. Perlu diperiksa semula. Sila beri kerjasama. Semua risik pembelian bahan perasa dan sumber daging, serta catatan harian pemprosesan, sila keluarkan sekarang. Selain itu, kami perlu ambil sampel dari papan pemotong dan peralatan makan. Untuk ujian pantas. Nampak tak? Berniaga tanpa pengalaman bertahun-tahun. Cuma nak rebut pelanggan dengan harga murah. Kanda kena periksa? Kedai saya, aneka rebus Lau Kio, lagi stabil. Ini dia buku akaun. Ini catatan pemeriksaan kendiri sebelum mula niaga setiap malam. Abang Joe yang ajar saya. Setiap 4 jam. Gunakan air panas untuk bilas papan pemotong sekali. Setiap hari lepas tutup kedai. Basuh 3 kali dengan air sabun. Ketua Ma, jumlah koloni bakteria sangat rendah. Standard kebersihan jauh melebihi keperluan. Bagus. Sistem rekod keboleh kesanan yang teratur macam ni. Tak banyak kedai kad jalan lama ni boleh buat macam ni. Memandangkan tahap pengurusan aneka rebus Jangji, model keselamatan makanan jalan lama untuk suku ini, benduri merah bergerak untuk gerai. Kami tetapkan di tempat kamu. Buat kerja elok-elok, jangan rosakkan nama baik. Dia tak sangka langsung. Laporan jahat dia tu. Bukan saja tak halau Jang Yuan. Malah bagi Jang Yuan satu papan tanda emas yang diiktiraf rasmi. Kecoh-kecoh Lau Kio ni. Kira macam tolong kau iklankan sampai ke hati. Pihak pengurusan jalan lama. Pesanan seterusnya, dia mesti tak senang duduk. Abang Chen, saya tahu nak buat apa. Harga 17.8 RM tu saya ambil. Ya, berapa banyak pun saya nak. Rasa tak payah peduli. Saya nak esok. Semua pelanggan kad jalan ni lari habis. Belum sampai waktu buka gerai. Lau Kio dah tegakan papan kardboard bertulis arang kad depan gerainya. Sengit biagit. Setiap goresan nampak macam nak membunuh. Kaki babi kicap 17.8 RM. Harga terendah sempena pembukaan. Terhad 3 hari. Tulisan ni macam baling. Seberkas guru ke dalam tasik. 17.8 RM, Lau Kio. Harga ni tak salah tulis ke? Kemarin 45 RM lagi. Ada hal gembira ke kad rumah kau ni? Makcik dapat rezeki ke apa? Memang tak ada hati perut langsung. Dah nampak dah. Aku Lau Kio dah 30 tahun berniaga kat sini. Tak boleh biar orang baru ni naikkan harga sesuka hati. Aku cakap terang-terang hari ni. Harga aneka rebus kad jalan lama Jianing. Memang patut macam ni. RM17.80.
Dia dah gila ke? Jang Yuan, kita pun kena turunkan harga. Kita jual RM17.50 je. Kalau tak, 200 biji kaki babi ni busuk dalam periuk je. Betul, turunkan harga. Ubah sekarang juga. Letak pen tu. Abang Chen, tengok orang seberang dah lari habis. Kalau kita pegang harga RM32, memang jalan mati kita hari ni. Mari sini. Jang Yuan, Siek Li, korang semua tengok. Mari kita kira betul-betul. Harga borong kaki babi mentah sekarang. Walaupun beli grade biasa, harga seunit pun tak kurang RM16 kan? Ya, tadi pagi sampai RM16.20. Baik, RM16.20. Masa proses rebus kuah kicap ni, daging mesti susut. Kadar keluar daging pun dalam 60% ke 65% je. Maksudnya, selepas masak, seketol kaki babi, beratnya akan susut lebih 30%. Ditambah lagi kicap pekat dan gula batu yang awak guna. Buah pelaga, daging, dan gas untuk 6 malam berturut-turut merebus sup. Kalau kos gas itu dikira untuk setiap produk siap. Lebih kurang Berapa kosnya? RM22. Ini belum kira upah pekerja awak. Belum kira sewa tapak gerai dari pengurusan Jalan Lama Jianing. Belum kira beg pembungkus dan air. Maksudnya, setiap kaki babi kicap RM30 yang awak jual. Untung kasar cuma kurang RM8. Tapi dia jual RM17.80. Apa maksudnya? Setiap satu yang dia jual, dia rugi lebih RM4. Kalau dia jual 200 kaki babi kicap, dia rugi RM1.000 begitu saja. Awak rasa, Lau Kio tu jenis orang yang suka bersedekah ke? Tapi orang ramai tak peduli semua tu. Bang, mereka cuma tengok harga. Tengok sana. Pelanggan lama kita pun dah pergi sana. Jang, nak. Bukan makcik tak nak sokong perniagaan kamu. Gerai sebelah jual RM17.80. Siap bagi setengah kati tahu kering rebus lagi. Kamu punya RM32 ni tak mahal sangat ke? Kita akan jiran-jiran. Kamu turunkanlah sikit harga. Makcik nak beli 5 hari ni. Makcik, harga dia tu urusan dia. Harga kami ni, ikut peraturan kami. Kaki babi kicap ni kami jual RM32. 1 sen pun tak turun. Kuat sangat korang ni kan? Tengoklah periuk daging korang ni. Nak jual pada siapa pula? Abang Chen. Macam ni kau tolak pelanggan pergilah. Jang Yuan, ingat baik-baik. Dalam dunia perniagaan ni, turun harga yang tak masuk akal. Ada 2 kemungkinan je. Pertama, dia nak habiskan modal kau. Kedua, dia dah tukar barang. Kau tengok kulit ni, walaupun masak dia cukup, tapi warna dia tetap jernih. Ini warna gula karamel yang semula jadi. Kau bawa pula sebelah sana. Itu bau perisa tiruan lah. Kaki babi segar ni dah dipanggang api. Tak perlu benda macam ni nak tutup bau. Lau Kio berani jual RM17.80. Sebab bahan dia, bukan langsung kaki babi segar RM16.20. Dia campur barang beku dah lupus taris. Malah mungkin guna bahan kimia haram. Untuk baiki rasa tu, kalau kau ikut dia turun harga, ada 2 je jalan. Kau rugi habis duit, ataupun kau ikut dia sama, hancur hati nurani. Kalau tak ada orang beli, perniagaan kita ni habislah. Kalau masak belum cukup, gegelau pun tak guna. Aneka rebus Jangji, apa yang kau tengok? Kalau tak ada orang, tutup kedai awal-awal lah. Berniaga ni, kena ada pengalaman. Kalau pandai cakap je, kad jalan lama ni tak boleh bertahan. Jang Yuan, bertenang. Perang harga macam ni, Lau Kio takkan tahan lebih 3 hari. Selepas 3 hari, orang jalan lama akan merayu kau buka kedai balik. Tutup kedai. Esok sambung lagi. Masih 17.80 RM. Semua orang ingat, datang awal untuk beratoya. Hai Kempi. Pelanggan yang tamah haloba takkan kekal. Tapi kedai yang bazirkan makanan takkan bertahan lama. Pukul 5 pagi di Jalan Lama Jianing. Udara di situ terapung bau pelik.
Itu bukan bau daging yang biasa di jalan lama, dengan aroma kicap yang diperam, tetapi bau perisa tiruan yang pekat dan agak menusuk hidung, seperti dibakar terlalu lama dalam api yang marak. Bau perisa tiruan yang murah. Bau ini keluar dari tingkap belakang gerai Lau Kio, malah mengatasi aroma segar tahu Fa Wang Ji di hujung lorong. Lau Kio mencangkung dalam bayang-bayang. Matanya merah berurat. Di kakinya, terdapat beberapa tong plastik putih yang berselerak. Labelnya koyak dan kabur. Hanya tinggal rentetan aksara kimia yang membosankan. Dia mencapai segenggam serbuk merah terang. Merah menyala yang keterlaluan. Lalu menaburkannya secara mekanikal ke dalam periuk rebusan yang mendidih. Kaki babi di dalam periuk itu menunjukkan warna merah gelap yang sangat pelik, seolah-olah direndam dalam cat. Lau Kio mengetuk penutup periuk dengan kuat. Gerakannya kasar. Setiap ketukan membawa kemarahan yang tidak bernama. Sudah 3 hari. Jual 2,000 kaki babi pada harga 17.80 Rm. Angka dalam poketnya menyusut sehingga membuat dia cemas. Dia pada mulanya menyangka hanya dalam sehari, budak bernama Zhang di seberang jalan itu akan bungkus kain baju balik kampung. Tapi dia pula macam batu yang berakar. Keras kepala tak nak turunkan harga 32 Rm tu. Aku tak percaya kau boleh bertahan sampai hari ni. Menjelang senja, jalan lama Jianing kembali meriah. Barisan panjang di gerai Lau Kio masih mengagumkan, tetapi riak bangga di wajahnya sudah hilang, digantikan dengan kegelisahan yang melampau. Setiap kali pelanggan mengeluarkan wang, pelipisnya berdenyut-denyut. Makin banyak jual, makin banyak rugi. Untuk mengurangkan kerugian, dia memendekkan masa merebus kuah rebus lama, yang sepatutnya 6 jam, kepada 2 jam. Yang tinggal, semua ni bergantung pada beberapa botol perisa tiruan tuje. Kaki babi Lau Kio hari ni nampak lagi cantik dari semalam kan? Makcik Wang masih orang pertama dalam barisan. Ambil 2, terus koyak secebis kulit masa tu juga. Masukkan dalam mulut. Lau Kio, ni cara masak tak betul ke? Kulit ni rasa macam kebas bila kunyah. Macam ngunyah plastik lah. Pas tu rasa dia pun. 2 suap pertama memang sedap wangi. Tapi lepas tu kenapa rasa pahit semacam kan? Pangkal lidah pun rasa kebas. Barang harga RM32 satu kat ini. Kau jual RM17.80 je. Nak rasa macam sedap gila ke? Nak ke tak? Ikut suka korang lah. Kalau rasa pahit, pergi makan mahal kat sebelah sanalah. Jangan halang jalan kat sinilah. Lau Kio ni, aku dah beli daging kau bertahun-tahun tau. Cakap benar sikit je pun. Nak makan orang ke apa? Murah sikit. Guna bau perisa ni. Nak tipu orang dengan barang rasa kuat kata kak? Siapa tipu kau? Rasa mahal, jangan belilah. Yang beli diamlah. Ramai lagi orang tunggu belakang ni. Betul tu, Lau Kio. Aku pun rasa daging ni bau kuat sangat hari ni. Basuh tangan pun tak hilang bau. Semalam lepas makan pun aku rasa khas. Minum air semalaman pun tak lega. Terlalu banyak garam ke? 17.80 Rm. Tapi daging ni macam harga 10 Rm je. Murah tak semestinya bagus. Pepatah lama memang betul. Apa pandang-pandang? Sayo kepon. Bukannya tak disembur ubat. Kita sama-sama cari makan kat jalan ni. Tak payah nak buru-burukan orang lah. Lau Kio, kedah gila ke? Apa salah aku kat kau? Bisnes ke tak jalan. Kenapa nak lepaskan geram kat aku? Pergi semua. Abang Jok, dengar tak? Rasa kat sana dah berubah. Ini yang saya maksudkan dengan dia nak guna untuk dapatkan lebih banyak pasaran. Tapi dia lupa, lidah adalah hakim paling jujur di dunia ni. Rasa pahit tu bukan sebab lebih kuah kicap. Tapi pahit hati dia yang dah keluar. Oh, Pak Ceja dah sampai. Lau Kio, bagi saya seketol. Pak Cejau, macam mana? Tak sedap ke? Ada apa, Pak Cejau? Lau Kio, kematangan rasa ni
Dah tak sama macam semangat kau dulu. Daging ni penuh dengan rasa gelisah dan pahit. Orang tua, lidah dah tak kuat. Tak larat nak kunyah benda macam ni. Pak Cik Jau, memang betul. Anak muda, bagi saya satu ni. Nak yang betul-betul masak empuk. Yang tak tambah rempah ratus tu. 32 RM, 32 RM sajalah, Pak Cik. Saya nak makan benda yang orang boleh makan. Belum cukup masak. Gelabah pun tak guna. Tengoklah pelanggan-pelanggan ni. Kan dah mula suruh awak buka periuk? Berdua, nak sekati kaki depan lagi ke? Sekati, potong kecil sikit. Ambil elok-elok. Jalan hati-hati. Aduh, perut saya sakit sangat ni. Ah, 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 ah. Apa hal ni? Apa hal ni? Cepatlah semua tengok. Kaki babi kicap kedai ni beracun. Kawan saya baru makan 2 suap dah nak mati. Tak mungkin. Daging saya baru keluar pagi tadi. Saya sendiri makan tiap-tiap hari. Tak mungkin beracun. Fakta dah terpampang depan mata ni. Awak masih berani nafikan? Kawan saya sentiasa sihat je. Makan sedikit daging kedai awak je dah sakit teruk macam ni. Awak guna benda haram apa ni? Ganti rugi. Kalau tak bayar 20,000 RM hari ni, takkan selesai. Aduh, saya dah kata dah. Budak-budak muda sekarang ni berniaga gelojo sangat. Demi sikit rasa kicap tu. Obat apapun berani campak dalam periuk. Kan dah jadi hal sekarang? Reputasi jalan ni habis rosak sebab korang. Tuan-tuan dan puan-puan. Kalau nak beli daging, carilah kedai lama 30 tahun. Gerai-gerai tertentu tu. Nampak je bersih. Tapi dalamannya entah macam mana kotornya. Cepat panggil pengurusan jalan lama Jianin. Suruh tutup gerai ni. Kami tak ada. Kami betul-betul tak ada. Ada ke tak? Bukan awak yang tentukan. Aduh, sakit. Sakit sangat. Kau siapa? Pergi sana. Saya pereka bentuk seni bina. Dari saat awak telan kaki babi kicap pertama, sampailah awak mula berguling-guling di lantai. Keseluruhannya mengambil masa 23 saat. Mengikut pengetahuan perubatan umum. Dari mulut melalui esofagus masuk ke perut untuk menghasilkan tindak balas. Paling cepat pun perlukan 5 hingga 10 minit. Usus dan perut awak ni bersambung terus ke tekak ke? Melangkau semua proses pencernaan? Saya tindak balas. Tindak balas akut. Apa-apa pun. Memang sakit. Baiklah. Tindak balas akut. Dah sampai. Barang dah bawa, Nah, ini. Amboi, berlatih bersungguh-sungguh nampak. Hahaha. Abang bersut ni, lakonan dia tak berapa menjadilah. Skrip kaku, tak ada perasaan. Dideo ni dideo palsu. Ini fitnah, kan? Fitnah. Kita pergi Persatuan Peniaga. Kita akan tahu. Semua tengok betul-betul. Sebelum datang ke gerai Zhang Yuan, awak baru saja makan kaki babi dari aneka rebus Lau Kio. Kalau awak betul-betul rasa sakit perut, awak pasti ke sebab suapan yang baru awak telan tu? Atau ketulan daging berperisa tiruan yang awak makan setengah jam lepas? Saya mungkin. Mungkin sebab angin. Memandangkan perut dah tak sakit, mari kita bincang pasal
Kos jenayah memfitnah dan menipu. Lau Kio, jangan cakap tak tahu. Ada CCTV ni. Saya tak nak buat kerja ni lagi. Lau Kio, drama apa yang awak lakonkan ni? Demi nak rebut pelanggan. Sampai taktik murahan macam ni pun awak guna. Kedai lama 30 tahun. Macam ni ke cara awak ajar orang berlatih? Patutlah daging rebusan awak. Rasa pahit. Tadi lakonan dia memang menjadi. Lau Kio, kalau awak tak pergi main Eru kat kumpulan teater, memang rugi bakat awak tu. Saya cuma nak bergurau je. Zhang Yuan, jangan termenung. Pelanggan semua dah menunggu tu. Jangan terlebih masak. Baiklah, 32 RM sekati. Masakan yang teliti. Jangan risau semua. Semua orang dapat. Hahaha. Hujan di Jalan Lama Jianing. Turun tepat jam 9 malam. Ini bukan hujan musim bunga yang lembut, tetapi hujan lebat seperti lumpur. Membawa kesejukan lewat musim luruh. Air hujan mengalir dari bumbung yang tidak rata. Membentuk air terjun. Membasahi batu-batu biru dengan ganas. Membersihkan kotoran minyak di celah-celah jalan. Lampu jalan yang bergoyang di jalan lama itu. Berayun kencang ditiup angin. Membentuk bayang-bayang hitam yang tergesa-gesa. Dengan leher yang ditarik masuk. Menjadi aneh dan pecah-pecah. $17.80 RM habis semua. Lau Kio, kenapa ni? Mungkin lakonan dia tak menjadi? Dia berlakon je tu. Lau Kio. Satu jeritan nyaring memecah bunyi hujan. Di seberang jalan, Zhang Yuan yang sedang bersiap untuk menutup gerai, terjatuh pemetik api di tangannya. Dia langsung tak sempat pakai baju hujan. Terus meluru seperti lembu gila, merempuh tirai hujan dan berlari ke sana. Zhang Yuan menerpa ke sisi Lau Kio, lalu memegang dia. Cepat, isteri. Cepat ambil tuala kering. Dan kotak pertolongan cemas tu. Suara Zhang Yuan bergetar. Sik Li sudah bergegas keluar dari belakang gerai, sambil memegang erat kotak ubat di tangannya. Zhang Yuan, dia dah tak bernafas ke? Jangan cakap bukan-bukan. Mari tolong. Zhang Yuan mengetap gigi dan mencangkung, cuba mengangkat badan Lau Kio yang gempal dan berat itu ke atas belakangnya. Zhang Yuan mengaum perlahan dari kerongkongnya dengan kekuatan kasar. Dia berjaya mendukung Lau Kio. Kepala Lau Kio yang terkulai terletak tepat di bahu Zhang Yuan. Air hujan yang dingin mengalir dari rambut Lau Kio ke leher Zhang Yuan. Pergi klinik. Pergi bilik rawatan komuniti. Zhang Yuan berjalan teruyung hayang. Zhou Cheng entah bila sudah keluar juga. Tangga di simpang kiri itu licin. Pusing ikut jalan lain. Terlalu letih. Terlalu banyak tekanan. Ditambah pula hipogliksemia akut. Dah tua-tua ni masih berhujan. Tak sayang nyawa ke? Pergi tukar baju basah tu. Kalau tak, walaupun diselamatkan, nanti kena radang paru-paru juga. Mana ahli keluarga? Pergi bayar bel. Saya pergi kemas gerai. Keluarga dia tiada. Kami jiran. Caj tu, saya tanggung. Saya pergi uruskan. Abang tak patut selamatkan dia. Abang Joe pernah cakap, dalam perniagaan ada peraturan. Tapi dia bukan sekadar penjual. Dia juga seorang tukang. Tengoklah tulang 4 kerat dia, yang dah berhempas pulas seumur hidup.
Kalau biar repot dalam longkang. Saya tak sampai hati. Kamu dah sampai. Semua bel dah selesai. Gerai pun saya dah tutup dengan kandas. Pengurus Joe, Zhang Yuan, minumlah sop mini panas-panas. Saya masak kat dapur tadi. Lau Kio, dah sedar? Baldi saya. Duit saya. Semua ada kat sini. Tak hilang 1 sen pun. Meja pun tak rosak. Sepanjang hidupnya, dia asyik kira beza harga 1-2 ringgit. Asyik fikir, macam mana nak guna perisa tiruan kuat-kuat untuk tutup bau daging tak elok. Asyik kaji, macam mana nak biar dia seorang je tinggal kat jalan lama ni. Lau Kio, jangan fikir lagi. Doktor cakap awak sakit teruk sebab terlampau marah. Minum sop ni sikit. Mini uli sendiri tahu. Rasanya ringan. Tak payah risau. Saya tahu awak benci saya. Tapi sop mini bersih. Macam hati awak yang pernah bersih dulu. Ini rasa yang paling dia benci dulu. Tak ada perisa tiruan, tak ada bahan kimia, cuma ada masa yang panjang. Dan keikhlasan tanpa selindung. Rasa macam ni, pada saat ini, rupanya lagi menenangkan. Dari pati kuah rebus yang dia masak 30 tahun. Memang lagi menenangkan dia. Rasa kaki babi kicap Lau Kio boleh ditipu. Tapi nilai diri tak boleh ditipu. Lau Kio tak cakap apa-apa. Dia pegang mangkuk tu kuat-kuat. Dan air matanya jatuh berjejeran. Masuk ke dalam sop mi yang jenis tu. Bau kicap yang dia bangga selama ni. Kalah teruk depan sop mi yang ringkas ni. Kalah habis-habisan. Di luar klinik, awan di jalan lama bertaburan. Menampakkan sebahagian langit malam yang cerah. Dalam bayangan gelap kicap itu, ada benda lama yang dah busuk. Sedang dihanyutkan hujan. Jalan lama Jianing di musim luruh. Bersinar terang dengan embun beku pertama. Aneka rebus Lau Kio di hujung jalan. Papan tanda yang berminyak dan kusam itu. Pada suatu pagi, dipetik sendiri oleh tuannya. Lau Kio dah sembuh sepenuhnya. Cuma dia nampak lebih bungkuk dari dulu. Jalannya pun dah tak ada lagi. Api marah yang macam dulu. Dia berdiri di belakang kaunter kosong. Buat kali terakhir. Mengelap papan pemotong 30 tahun ni dengan kain buruk. Papan pemotong tu dah berlekuk dalam. Bunyi kompang dari seberang jalan tak begitu kuat. Tapi keramaian orang yang berkumpul tu memang menakjubkan. Itu adalah pembukaan kedai aneka rebus baru di Jalan Lama Jianing. Bukan lagi kemah plastik yang goyang ditiup angin. Tapi sebuah kedai menghadap jalan dengan tingkap kaca terang. Dan dinding berjubin putih bersih. Cikgu Kio, kenapa cikgu datang sini? Cepatlah masuk kedai. Itu adalah nyawa Lau Kio. Pati kuah rebus yang direbus selama 30 tahun. Dalam kuah ni ada 28 jenis bahan. 3 daripadanya saya dapatkan masa muda-muda dulu. Merata-rata saya menjelajah ke ceruk gunung di selatan. Barulah saya dapat jumpa. Sekarang, susah dan nak jumpa ketulenan macam tu di pasaran. Zhang Yuan. Hari tu di klinik, saya minum mi yang isteri kamu masak tu. Kuah tu, tak ada tambah benda-benda pelik ni. Tapi kehangatan tu yang menyedarkan saya. Seni saya itu, kebelakangan ini saya dah cemarinya. Pati kuah rebus dalam tempayan ini jernih. Tak pernah tercemar dengan perisa tiruan. Saya rasa, kalau ia terputus di tangan saya akan rasa sangat ralat. Tempat kamu ini besar. Bolehkah kuah ini terus dihidupkan di sini? Dalam bidang ini, pati kuah rebus rahsia adalah resipi yang tak boleh diwariskan. Cikgu Kio, ini terlalu berharga. Yang berharga itu adalah hati nurani. Bukan tong air ini. Lau Kio tersenyum. Ini kali pertama penduduk Jalan Lama melihatnya tersenyum begitu lega. Cepat. Saya dah fikirkan. Selepas ini saya takkan berniaga di gerai lagi. Kalau kamu tak kisah saya dah tua. Saya nak datang bekerja di kedai kamu. Saya takkan pegang pisau. Saya cuma akan tolong jaga periuk ini. Perhatikan api. Dan sediakan bahan-bahan. Jangan biarkan bahan-bahan tak elok itu masuk lagi ke dalam aneka rebus Jalan Lama ini. Boleh? Boleh. Sangat boleh. Pada skrin LCD di belakang penimbang digital,
Nombor yang dipaparkan jelas dan tegak. Kaki babi kicap RM32. Usus babi rebus rahsia RM55. Aneka rebus segar hari ini. Semuanya disiapkan dengan teliti. Harga tetap RM45. Tak boleh tawar. Bukan RM17.80 pun. Pengurus jok, ambil satu. Potong ketol, tambah kuah kicap. Urat dekat celah tulang ni belum putus. Kena hiris serong sikit. Baru pelanggan rasa sedap. RM32 tepat. Dah datang. Dah datang. Cepat, pergi baris. Dah lama tak datang sini. Tak tahulah rasa dia berubah ke tak. Tak tahu dorang ingat lagi ke tak kad aku. Weh, panjangnya barisan ni. Rupanya bisnes tengah rancak. Lau Kio, kuah ni memang rasa macam zaman dulu. Memang padu, sampai nak menitiskan air mata. Lau Jo. Dulu aku selalu rasakan ini terlalu dingin. Macam pelan bangunan yang tak ada jiwa. Sekarang baru aku faham. Sebenarnya kau tolong aku jaga maruah aku sepanjang hidup ni. Aku cuma tak nak. Rasa yang aku makan dekat Jalan Lama Jianing ni selama 5 tahun. Terus hilang, rosak hat longkang busuk. Ya, terima kasih. Terima kasih. Kata bagi aku ubah skill seumur hidup aku ni. Jadi macam bisnes menipu yang sampai malam pun tak boleh lelap mata. Sekarang kuah ni aku minum dengan hati tenang. Tidur pun lena. Joe Cheng mengangkat beg kaki babi kicap seharga RM30 tu dan hilang di hujung Jalan Lama Jianing. Di belakangnya, matahari bersinar hangat. Aneka rebus Jalan Lama, papan tanda emas baharu itu, bersinar-sinar dalam cahaya. Sos kicap masih sama. Api pun cantik. Hari ketujuh kedai baru dibuka. Pukul 4 pagi. Jalan Lama masih belum terjaga. Cahaya lampu jalan terbentang seperti garisan kuning nipis. Di dapur aneka rebus Jiangji, cahaya api melompat-lompat pada jubin putih. Ini masak aneka rebus, bukan bakar api. Ini api besar tukar api kecil. Ini belum pandai jalan dan nak lari. Perlahankan api, keluarkan 2 batang arang. Jiang Yuan, tabiat kamu ni suka api besar. Tabiat ni kena ubah. Cikgu Kio. Kalau suhu ni diturunkan, minyak dalam daging tak dapat keluar. Kulit tak akan kenyal. Kenyal yang keluar dengan api besar. Itu lihat bila dah sejuk. Tengok buih ni. Buih tadi besar dan bersepah. Ini bermakna air dan minyak bergaduh. 3 ramuan rahsia dalam pati kuah rebus itu. Tak tahan dengan api yang terlalu kuat. Rebus kuah rebus lama bukan berperam. Tapi sabar. Tutup dengan penutup kayu. Peram 40 minit. Pergi ambil kaki babi depan hari ni. Basuh bersih-bersih dengan 3 kali bilasan air. Guna pistol api untuk bakar sisa-sisa. Dalam sendi tulang tu sekali lagi. Tak boleh ada walau secebis bohanya pun masuk periuk. Jiang Yuan tidak membantah lagi. Dia menunduk melihat tangan Lau Kio yang kering. Namun luar biasa stabil itu. Dia mengangguk berat. Lalu berpaling untuk menguruskan bahan mentah. Sikli di hadapan sedang mengelap cermin pameran. Mendengar perbualan ringkas antara seorang tua dan seorang muda di dapur. Seulas senyuman terukir di bibirnya. Sepanjang 7 hari ini, pemandangan seperti ini berlaku setiap hari. Dia benar-benar menganggap dirinya sebagai penjaga periuk ini. Keikhlasan dan ketekunan Jiang Yuan, ketelitian dan ketepatan Lau Kio di antara papan pemotong yang kecil ini, seperti gier yang berbunyi nyaring ketika bercantum. 40 minit kemudian, tudung kayu dibuka. Tiada bau perisa tiruan yang kuat, sehingga menusuk hidung. Sebaliknya, terbit bau kicap yang pekat, lembut dengan kemanisan herba. Kulitnya lembut, tapi tak melekat di gigi. Urat dagingnya putus tapi masih bersambung. Cukup sempurna masakan Cikgu Kio ni. Ingat, ini baru 3O. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Rasa inilah nanti yang jadi jiwa aneka rebus Jiangji kau. Bos Jiang, Pap Cik Kio pun ada di sini. Projek pengubahsuaian blok jalan akan bermula minggu depan. Deretan rumah lama kita ni, semua akan dibaharui fasad luar dan sistem paip dalaman.
Ketua Ma, kalau paip ni ditukar, macam mana pula dengan sistem exhaust dan saliran lantai saya? Jangan risau. Ada orang dah tolong pantau untuk kamu semua. Lau Kio tak faham lukisan pelan, tapi dia terus nampak beberapa reka bentuk bijak dalam lukisan tu. Saiz dapur, sudut lubang udara, bahkan perbezaan ketinggian setengah meter yang tak logik antara papan pencincang dan sinki. Semuanya dah diperbaiki dengan bijak dalam pelan tu. Yang paling hebat, sistem exhaust tak guna paip besar terus keluar, tapi direka dengan ruang penampan udara. Ia bukan saja mematuhi piawaian alam sekitar, tapi juga tak akan menyedot bau peram yang terkumpul dalam kedai. Ni siapa yang lukis? Pengurus Joe dah datang 3 kali ke pejabat pengurusan kita untuk sistem ni. Dia kata, batu bata jalan lama ni boleh diganti baru, tapi periuk yang menyimpan 30 tahun tradisi ni, persekitaran fizikalnya, mesti disesuaikan dengan ketepatan milimeter. Itu bukan sekadar data kosong. Itu adalah bahasa yang paling dikuasai Joe Cheng, yang digunakannya untuk kedai ini, untuk kemahiran ini, meletakkan asas yang paling kukuh. Pelan ini memang banyak makan tenaga ya. Joe ini, Pengurus Joe dah beritahu kerugian semasa pembinaan akan disubsidi oleh pihak pengurusan. Kamu cuma perlu ingat satu perkara, pelan ini dah bantu kamu kukuhkan akar. Rasu ini jangan sampai hilang pula. Takkan hilang. Periuk ini ada pada hati nurani. Tepat pada waktu tengah hari, Jalan Lama Jianing menyambut sinaran matahari yang paling terik pada musim luruh. Tapak pembinaan yang tidak jauh dari situ sudah mula memasang perancah. Di tengah debu yang berterbangan, terasa denyutan nadi pembaharuan makanan. Dan di hadapan kaunter aneka rebus Jang Ji, masih beratur barisan panjang yang sudah biasa dilihat. Bos Jang, 32. Nak 2 kaki babi kicap yang tebal. Yang lembut sikit untuk orang tua makan. Baik, Cikgu Kio. Ini yang baru masak elok. Silakan ambil. Di jalan lama yang sentiasa diperbaharui ini, ada benda yang akan diroboh dan dibina semula. Tapi aroma kicap yang jujur itu, akhirnya di atas papan pemotong kecil ini, oleh sekumpulan orang yang teliti, telah diabadikan dalam lipatan masa.